Patut itu sinar harian dihentam bro. Tapi itu pandangan dia lah kan. Laporan audit Rafizi share tadi memang ada isu. Yes. So tuan-tuan dan puan-puan, memang tujuan saya buat live pada malam ni untuk menyatakan bahawa apa yang Rafizi dedahkan dalam kenyataan dia. Sekejap tuan-tuan, mana pula kenyataan ni? Alright, saya print semua kenyataan yang YB Rafizi buat. Okay, tuan-tuan baca satu persatu setiap perenggan dan tuan-tuan akan tengok kalau kita wacanakan setiap satu apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh YB Rafizi ni, kita akan mendapati bahawa PKR ini sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat crucial. Berada dalam keadaan yang sangat tenat, berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Okey. Setuju ataupun tak bersetuju itu pandangan masing-masing. Tetapi saya sebagai ahli lagi, sebagai ahli yang belum lagi ditendang, mempunyai hak untuk mengatakan bahawa kalau kita baca kenyataan media 7 Mei 2025, saya ulang kalau kita baca kenyataan media YB Rafizi 7 Mei 2025, ada beberapa perkara yang disentuh, termasuklah isu berbangkit berhubung pemilihan. Tuan-tuan, yang penting dekat sini adalah di muka surat kedua itu, kalau kita lihat berkenaan dengan isu berbangkit berhubung pemilihan. Ini menarik tuan-tuan, sebab apa? Ada dilampirkan lampiran A dan lampiran B. Lampiran A ini adalah lampiran yang dikatakan juru audit bebas buat. Okey, ini dikatakan juru audit bebas yang dilantik oleh parti untuk membuat satu audit bebas, dikatakan audit bebas. Namun begitu, tuan-tuan tengok di lampiran B. Okey, tuan-tuan tengok dekat lampiran B.